kan. So aku tadi belik-belik, sajalah keluar pagi lepas sahur kan, dah pukul 7 lebih ni aku belik-belik lah, buka aku punya app. Tadi kan aku lupa password. So Alhamdulillah dah boleh masuk, dah dapat password. So aku dah boleh tukar setting lah. Kan aku daripada 65 ke 62. So aku akan tukar dia punya setting, tapi mungkin tak tepat lah. Dia kalau nak tepat kena pergi dyno lah. So, tapi sekurang-kurangnya dapat okey sikit lah. Mana dia? Ni. Okey. Aku akan cuba guna map yang sedia ada kat sini lah. Map yang sedia ada. Ni situ bos. Ni meter universal. Aku tak pasti dekat Shopee ada lagi ke tak ada. Tu voltmeter apa semua tu, temperature meter semua ada. So aku akan cari yang hampir lah. Mana ni lah asal aku yang paling hampir. Rumah 62 injektor 160. Aku pakai 180. Tapi tak apalah, kita daripada tak ada kan, daripada yang lama punya tu lagi teruk. Sebab yang lama tu lagi besar, dia punya injektor lagi 200. So aku akan cuba yang ni. Okay, save map. Okay, sekejap. Mana dia? Aku dah lama tak main setting je ni. Tahun 1 tu punya. Sini semua boleh adjust ni. Nampak tu? Ni basic adjustment. Yang ni pro adjustment. Tapi yang tu tak payah lah kot. Mana nak pergi dia punya ni editor setting. Aku dah lama tak buka ni. So aku editor temperature. Tak ada setting, tak payah main lah. Tune setting ni tak pastilah untuk apa. Aku pun tak pernah guna. Mana untuk load dia punya map tak ada ke? Shift pause ni dia dah tutup ni. Dulu boleh buka, sekarang dah tutup, tak boleh buka. Shift pause. Backup current map. Backup to map. Yes. Admis. $65 mm. Injector 200. Aku akan masukkan yang ni. Okey. Load new tune. Okey, sekarang aku dah pakai
setting lain lah untuk motor ni. Sekarang kita test tengok okey ke tak okey. Sekejap. Kat mana tadi? Oh, dekat sini. Untuk load mat dekat configure file. Kat situ. Silap. Dashboard. Start. So kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni tak boleh lama sebab aku belum pasang lagi coolant. Aku nak test je. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi running jap. Minyak ni pun minyak ada ke tak ada ni? Pula. Sekejap. Tengok kat situ dia ada keluar. Sekejap. Nampak gayanya kena pulas sikit ni. Dia dah lari sikit. Minyak dah lari. Okey gang. Kau tengok ah. Bila aku dah masuk setting ni, setting dah lari tau. Okey. Ni aku sekarang ni pakai ni. Lepas tu dia minyak kalau nak cun kena pergi dyno lah. Ni aku pakai manual je kat sini. Kalau kita nak senang pakai standard lah, isu standard. Minyak macam tak bungam. Dia ada reading kat situ. Temperature berapa. Minyak tak ngam kan? Minyak tak ngam. Okay, stop. Minyak tak ngam tu. Kita tengok minyak dia berapa. Setting untuk apa nampak tu? Macam banyak je minyak ni. Sekejap, kita tengok yang basic. Oh ni silap. Ni negatif. Tak gerti juga kan nak adjust macam ni. Nantilah kita try. Kalau pandai boleh adjust sendiri. Alright. Nanti aku sambung lah. Sebab aku nak start lama tak boleh sebab coolant tak ada. So nanti dah okey sikit boleh dah main setting ni. Tunggu nak repair block dulu. Dah boleh start lama, senang sikit nak adjust kat sini ni. Nampak tu, banyak dia punya setting tu. Okey, jom kita try sekali lagi.
repair dulu lagi. Repair bawah dulu. Tak okey baru kita boleh setting minyak. Try setting.